Guys, baru-baru ini Exco Pulau Pinang YB Wong Hon Wei menyarankan agar Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor menumpukan perhatian kepada pembangunan negeri Kedah, bukannya mengungkit isu lebih 2 abad yang lalu merujuk kepada tuntutan Kedah terhadap Pulau Pinang. Namun, kenyataan ini sebenarnya menunjukkan salah faham terhadap prinsip hak negeri dan kedudukan undang-undang dalam konteks sejarah Malaysia. Isu pajakan Pulau Pinang bukan isu remeh, tetapi isu melibatkan soal maruah negeri, keadilan ekonomi dan warisan sejarah yang berakar sejak tahun 1786 lagi, sewaktu Pulau Pinang dipajak oleh Kesultanan Kedah kepada syarikat Hindia Timur British dengan bayaran tahunan RM10,000. Lebih 2 abad berlalu, jumlah itu kekal sama, tidak pernah disemak walaupun nilai ekonomi Pulau Pinang kini mencecah berbilion ringgit. Justru tindakan kerajaan Kedah menurut semakan semula bukan soal politik ataupun soal emosi, tetapi satu langkah untuk menuntut hak berdasarkan fakta dan perjanjian yang sah. Dalam pada masa yang sama, pembangunan negeri Kedah tetap diteruskan. Tidak ada sebab untuk menyatakan bahawa tuntutan ini menghalang kerja pembangunan. Negeri mempunyai struktur pentadbiran lengkap, exco, jabatan, agensi dan pelaburan yang terus bergerak ke hadapan. Menteri Besar bukan bekerja seorang diri. Apa yang penting sekarang, biarlah undang-undang yang menentukan. Mahkamah adalah medan terbaik untuk menilai berdasarkan fakta, dokumen dan perjanjian sebenar. Dalam hal ini, tiada siapa yang menang dan tiada siapa yang kalah. Yang ada hanyalah keadilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang dan sejarah. Kedah berhak menuntut, Pulau Pinang berhak membela. Tapi akhirnya biarlah kebenaran berpijak di atas hukum, bukannya persepsi politik semata-mata. Ingat, menuntut hak bukan bermakna berhenti membangun. Kedah terus mara sambil mempertahankan maruahnya dengan tenang, berprinsip dan berdaulat.